umpan dia. Oh, strike lagi. Yang gogon aku sediakan lin dia kat bawah ni. Bismillah. Tu. Shake dulu. Bismillah. Tu fresh. Ini besar Hui, furuk geng. Nak jadi apa ni? Ya Allah. Perang dia lempak situ. Mayat tu dalam takungan. Ni mancing kita je gitu. Yang lain semua geng-geng motor. Era kegemilangan mak motor geng. Bila nak sampai era kegemilangan memancing? Belum sampai lagi. Di Indonesia dah sampai dah. Kita di Malaysia belum. Masih ketinggalan. Assalamualaikum. Sihat. Sihat. Lama tu gua. Lama. Boleh lah lama, setengah jam. Macam wow. Saya lambat punya. 9 suku. Gerak kan 8.30 baru gerak. 8.30 gerak ni. Tinggal barang sampai. Berapa WhatsApp tadi? 8.30. Saya WhatsApp 8.30 daripada rumah. Menuju tu. Sekarang 40 minit lah. Dah tadi 30 minit ataupun 45 tu je. 90. Betul dah kan? Betul dah kan? Biasa kat sini lah. Okey kan? Hari ni aku komplot kan dengan Faizal kan. Lama tak jumpa. Hari ni komplot balik. Komplot balik. Hari ni berdua. Hari ni biasalah jumpa kat sini. Ni mancing kita je gitu. Yang lain semua geng-geng motor. Era kegemilangan mak motor kan. Bila nak sampai era kegemilangan memancing? Belum sampai lagi. Di Indonesia dah sampai dah. Kita di Malaysia belum. Masih ketinggalan. Memancing pun ada faedah dia juga ya. Okey, sekarang ni kita nak gerak ke spot. Okey, daripada tempat aku ke spot biasalah 2 jam setengah kan. Jadi perjalanan agak jauh ya. Walaupun jauh, kita tetap sampai. InsyaAllah nanti kita jumpa di spot lah. Teruskan motor yang ke mana. Jumpa satu lain. Perang dia lempak situ. Mayat tu dalam takungan. Jom nak tengok, pergi sana. Jom. Dah tertutup lah. Ni geng, tempat dia memang kat sini geng. Kejadian tu berlaku kat sini. Ni kenderaan kereta tu. Dia malam. Suspek bawa mangsa tu malam. Dia jalan dia, ini jalan besar dia depan ni. Tapi dia masuk ikut sini. Kereta tu berada kat sekitar sini lah kereta dia. Kemudian dia bawa mangsa tu di dalam air ni. Kemudian dia diletakkan di sana. Tapi dah
tertutup ya. Dulu situ memang ada takungan di situ. Tu kan sana tu kan. Bonyol dalam. Memang setiap tahun memang banjir tempat ni. Yang jumpa tu orang yang sedang mancing. Apa barang ni yang tak jumpa. Dicari kat sana Sungai Selim sana pun jumpa barang. Sampai spot 10.30, maknanya 2 jam geng. 2 jam dah surut geng. Tengok parit ni pun surut. Musim kemarau atau lalu awal, baru bulan 1 geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Ahmad Sing. Okay, apa khabar? Sihat ke? Alhamdulillah, hari ni tanggal 1 bulan 2 geng. Februari dah. Haruan lah, senang cerita. Di musim kemarau pun ya. Dah masuk musim kemarau geng. Kita datang tadi, seperti korang tengok tadi, air kering ya. Air surut, tak ada air langsung. Jadi kita kena usaha cari dapatkan strike pada musim kemarau ni. Agak perit juga sebenarnya. Ikan-ikan haruan ni bila air tak ada kan, air dah surut, mungkin dia masuk balik ke dalam sarang. Banjir, nombor 1 banjir, ikan keluar sarang. Bila kemarau ni dia masuk balik dalam sarang. Itulah cerita dia. Okey, itu biasa. Tadi korang dah tahu kan, Fazal, aku bersama dengan Fazal ini. Daripada Sungai Buloh kan. Ini bertemu lagi. Starting kita guna apa? SP tu ini. Guna SP sebab dah tengah hari kan. Tengah hari sampai pun lewat. Nak dekat tengah hari dah. Pukul berapa? 11 lebih lah. 11 lebih lagi yang sampai spot. Okey, tanpa buang masa lah. Kita lanjut terus. Tak sabar ya. Ada gigi tangan Kita cari kat depan sikit spot dia. Okey, alright. Stay tune okey. Mantap. Oi, surut geng. Nak jadi apa ni? Ya Allah. Mana pergi ikan ni? Musim banjir tu. Ni. Mancing sini dapat ikan. Sini pun dapat ikan. Dia dah simpan kan, macam puyuh kan. Jumpa lu punya lubuk. Tu dia. Okey. Tu fresh. Ini besar Dia punya cengkerit besar-besar kali ni. Mana bengkok? Bengkok tak apa, jangan patah. Nanti kena ikat sini. Kalau dah bengkok nak patah, kesan patah Kalau sama tu ikat sini. Tali ni ikat sini. Belum ikat lagi? Belum. Tali ada? Tali apa ke? Tali benang ke tali kansi? Kansi. Tengok ni. Standby dah ikat lah. Tinggal buka lah, labur je. Yang stand tak payah potong-potong ke dah. Buat macam ni lah, stand macam ni. Mata ada mata? Mata kecil yang ni. Macam ni. Saya ni. Lebih kurang dalam 1 kaki ni. Habis panjang. Tengok macam pendek ni kan. Dia punya section dia 18 section. Tali panjang mana boleh? Ni boleh? Boleh, cantik. Tali agak-agak kita duduk kan nanti. Kita 2 boleh? 2 boleh? 2 boleh. Tak putus. Boleh ni, boleh. Alah ni aku punya lagi besar. Tu. Boleh lah. Puyuh bukan haruan, tapi kadang-kadang kena haruan dia. Banyak ikan. Banyak ikan tu. Aku sedia kan. Okey. Memang terbaik ni rod ni. Okey. Dengan mata dia kan. Mata dia dan ataupun tali pelampung. Nanti aku sediakan link dia. Korang mesti dapatkan geng untuk memburu.
panjang mana untuk letakkan pelampung. Okey, satu kaki geng, satu kaki. Ni satu kaki letak pelampung. Jatuh pula. Okey. Cengkerik. Potong cengkerik. Baik. Cengkerik ni semalam aku beli lagi. Semalam aku beli. Okey geng, nak bagi tahu korang sebab yang kita gunakan gorgon gorgon. Ni minyak geng, bukan air, ni minyak. Okey, kita semprot dia, bagi dia wangi lagi geng. Pertama kali guna mancing puyuh kita semprot dia. Kita semprot jap, nak keluarkan ni dulu. Okey, macam tu geng. Okey, semprot macam tu je sebenarnya. Dah pegang gorgon, aku sediakan link dia kat bawah ni. Bismillah. Tu. Okey, kita dah buat macam tu geng. Tutup. Ni tutup kan, kita goncang ni geng, shake tu. Bismillah. Nampak ni. Okey, tengok bau dia. Ada bau dia geng. Dia memikat lagi puyuh ni sebenarnya. Okey lah, kita cangkuk ya. Mata saya ni. Okey, bismillah. Okey orang, dah cangkuk. Kita cari yang besar-besar. Okey. Panjang ni, 2 depol. Tali utama main dia 2 depol lebih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9. Tanpa henti menangkap. Benda ini raksum kan. Aduh. Ampun. Kita beli dia. Kita beli dia tak payah kita ambil. Beli dia selat-selat. Bye. Right. Mantap.
Kecil sangat. Kecil. 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 So lepas balik. Umpan dia. Oh, strike. Strike lagi. No. No. Oh. Oh. Mana? Mana? Boleh lah. 2 ekor. Ramai kau. Ya, ses bawa ubat lah. Tadi kecil sangat. Curut. Curut sangat eh. Kau nak sediakan bin dia kat bawah ni. Shit ni. Bandu. Petala langit seru namanya, 7 petala bumi kerundakannya, gerisah